Ya, nasi lemak memang makanan favourite semua orang Malaysia. Kalau dekat Johor, ni antara salah satu kedai yang ramai recommend suruh aku datang. Okey, destinasi kita ini dekat Tanjung Puteri, Pasir Gudang. Kita singgah kedai nasi lemak atas bukit. Let's go. Kita makan dulu. Oh, berapa ni? Pukul 7 dah beratur. Kak, tengok lauk kak, ada apa ada? Untuk nasi lemak ni aku tanya dia berapa basicnya. Basic RM4. Yalah, harga pun macam tu sebab pakai basmati kan. So untuk kali ni aku ambil satu ayam pistol. Next lauk aku tambah dengan sotong crunchy. Kira dia macam ni, 80 gram sama dengan RM RM12. Aku tambah juga dengan dia punya rendang daging. Nak tahu harga dia berapa? RM31.50. Thank you. Kita ambil tempat sini lah. Pemandangan. Nama Mata Bukit. Makan menghadap pemandangan. Dek, air dek. Ini berapa? RM4. Jimat adik, RM2 nya dah. Sebenarnya aku tak tahu kenapa aku ambil banyak sangat lauk. Dari segi nasi, cantik berderai. Rasa berlemak santan tu dia pakai santan nori, tapi dia tak sama macam pakai burger biasa. Sambal pula aku minta extra pedas. Dia ada rasa masam, dia pedas. Ikan bilis tak ada, dia memang masak asing sesuai untuk korang-korang yang ada gaul. Basic nasi lemak rating aku 8.3/10. Next, kita nak cuba dia punya ayam goreng pistol. Tak kecil sangat, normal size sederhana. Coating ayam goreng tu dia similar macam kau dapat makan rempeyek, ada rasa ketumbar dia. Tepung dia tak tebal sangat, just nice. Makan panas-panas, ayam tu dalam masih cantik. Dari segi sotong goreng tepung, dia ada rasa pedas sikit dekat coating. Cuma benda ni kau boleh makan panas-panas. Bila sejuk dia akan kurang crunchy. Rendang daging softness, kau tarik macam tu dah boleh putus dia punya daging. Rempah banyak tapi macam ada kurang kerisik sikit, kena tambah lagi. Dia sesuai untuk makan nasi lemak sebab dia tak terlampau berat sangat. Overall untuk rating nasi lemak ni aku boleh bagi macam ni. Jangan ikut sangat apa yang aku makan ni, banyak sangat dah sebenarnya. Seorang makan macam ni boleh meletup perut. Alright gang, aku dah settle makan, kenyang. So kalau datang cari lah, dia buka pukul 5 petang sampai 10 malam hari-hari. Mana yang dah pernah sampai, cuba komen kat bawah. Aku nak dengar apa pendapat korang pula.